Okay, Assalamualaikum. So kat sini kita nak buat apa kalau kita kena pin kat sini? Okay, salah satu cara kita boleh attack square ni, F7. So kalau katakanlah dia jalan katalah dia jalan apa-apa, okay, kita boleh attack, check. Okay, jadi dia akan makan. Nampak macam kita bagi free bishop, tapi kemudian kita boleh susulkan check dekat sini. Okay, so kalau dia move balik, then kita boleh makan. So basically kita dapat recover balik kita punya bishop, dan di samping itu kita dapat makan dia punya pawn. Okay, so ataupun dalam game ni, apa yang berlaku dalam game ni adalah dia move apa kuda kat sini. So ini ada satu trick, iaitu kita boleh makan kuda ni. Okay, so nampak macam kita bagi free queen. Okay, dia mungkin terliur tengok queen dapat free, so dia makan. So apa jadi? So nampak tak, ini kawal sini, ni protect kat sini, so kat sini adalah checkmate. Okay, so ini antara trick yang boleh buat lah kalau queen kita kena pin. Tapi make sure kita calculate betul-betul. Okay, make sure kita tak ada buat kesilapan, tak nampak kalau ada buah boleh makan ke apalah. Alright, okay, itu saja. Assalamualaikum.